Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Sama-sama kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana diberi ruang kepada kita pada petang ini untuk duduk dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan ianya beri manfaat kepada kita insya-Allah. Baik, kita sambung bacaan hadis yang ke-35 yang lepas. Hadis yang menceritakan tentang Nabi SAW mencegah kita, melarang kita daripada melakukan perkara-perkara yang keji. Ya, kemudian hendaklah menjadi kita ni orang Islam yang bersaudara, kemudian dan menjaga kepentingan Islam kita. Hadisnya yang berbunyi, sebelum saya sambung kepada perbincangan seterusnya, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tahasadu wa la tanajasu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la bai'un ba'dukum ala ba'd wa kunu ibadallahi ikhwana. Al-muslimun akhul muslim la yazlimuhu wa la yahzuruhu wa la yukazzibuhu wa la ya'kiruhu. At-taqwa hahuna wa yusiru ila sadati salasa marrat. Bihasbil amri minasyarri an yahqira akhahu muslim. Kullu muslim ala muslim haramun damuhu wa maluhu wa irduhu. Makna hadis ini iaitu Nabi SAW bersabda daripada Abu Hurairah radhiyallahu, janganlah kamu dengkian, jangan kamu tipu menipu antara satu, dan jangan kamu berbenci-benci, dan jangan kamu bermusuh membelakangi. Hadis 35 ya, kepada kitab hadis 35 ya. Kemudian kenapa? Kerana ini sifat-sifat yang mazmumah. Sifat yang mazmumah ni tak layaklah kepada orang mukmin, orang-orang yang beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu sifat yang disebut keji, sifat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sebagai orang mukmin yang bersaudara, kata kita kena jaga hak-hak persaudaraan kita, iaitu la yuzlimuhu, jangan kita ni menzalim antara satu dengan lain, ya, dan jangan kita hina antara satu dengan yang lain. Kemudian jangan kita menipu. Kemudian jangan kita menghina antara satu dengan yang lain. Kerana ini sifat-sifat yang tadi tegah, yang atas ya, tegah dari segi sifat, yang ini pun tegah juga. Kenapa? Kerana nak jadi orang yang bertakwa, ya. Dia kata Nabi tunjuk 3 kali dekat dada, 3 kali dia kata, jadi orang yang bertakwa itu 3 kali. Dia kata kejahatan seseorang itu bahawa ia merendahkan saudaranya orang Islam sekalian, Islam ke atas orang Islam yang lain, kemudian iaitu haram baginya itu ke atas orang Islam yang lain, haramnya darahnya, hartanya dan kehormatannya. Kita dah bincang ya sampai perkara yang berkaitan dengan sifat-sifat yang dilarang itu, ya.
dan kita sampai kepada perkara yang disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu yang disebut wa kunu ibadallahi ikhwana. Disebut wa kunu ibadallahi ikhwana. Katanya, jadi hendaklah kamu jadi orang yang hamba Allah yang bersaudara. Jadi hamba Allah yang bersaudara itu dalam Al-Quran disebut innamal mu'minuna ikhwatun. Orang Islam itu bersaudara. Jadi persaudaraan itu diikat dengan keharmonian, orang kata kejujuran, keikhlasan. Itu persaudaraan itu yang terikat dengan perkara tersebut. Jadi dengan simbolik yang boleh kita sebut di sini, bahawa bila terikat persaudaraan di antara kita orang Islam ni, maka itulah nampaknya indahnya Islam itu, cantiknya Islam itu dari segi keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, hubungan dengan Allah, dan juga hubungan antara orang Islam dengan orang Islam, iaitu antara manusia, hablum minan nas, hubungan antara manusia. Baik, dalam kitab ini dia bincangkan orang Islam saudara orang Islam. Tajuk dia. Orang Islam dia kata adalah saudara orang Islam. Yang demikian tidaklah boleh diinayai. Tadi disebutnya dilarang, tak boleh kita inayai. Tak boleh kita zalim lah. Ya. Yuzlimuhu, tak boleh kita zalim. Tidak boleh dibiarkannya. Tak boleh kita biarkan dia dizalim pun tak boleh. Tak boleh kita zalimkan dia, kemudian kita tak boleh biar dia dizalim. Tak boleh dustai dia, tak boleh tipu dia. Itu hak-hak yang Allah tentukan, ya, berdasarkan dia kata orang Islam itu bersaudara. Bila orang Islam itu bersaudara, jadi perkara yang tersebut tadi itu inaya dia tak boleh lah, kan? Ataupun dia diinaya, kita tengok dia inaya, kita biar dia diinaya pun tak boleh, ya. Apatah lagi kita dusta dia, hina lagi tak boleh lah, hina dia, kita caci dia, kita cela dia, kan? Itu sifat yang tak baik. Ini disebut dalam kitab. Larangan ini wajib dihormati. Dia bukan benda harus, bukan sunat. Ini wajib. Wajib ni mana larangan yang tegas lah. Ya, mana kalau wajib ni kalau kita buat berdosa lah. Larangan wajib ni kalau kita buat berdosa. Macam solat, semayang, wajib semayang. Jadi kita tak semayang, berdosa. Kan? Di larangan, larangan wajib ni maksudnya menyebabkan kita berdosa. Sebahagian daripada dosa. Sebahagian daripada yang akan merosakkan amal kita. Di dosa itu akan merosakkan amal kita. Bila kita buat ni ada dua benda. Satu benda amal yang menyebabkan dia pahala. Yang kedua, satu benda yang menyebabkan amal juga tapi dia ditegah oleh Allah. Jadi dia dosa. Jadi dosa ni dia akan menghilangkan amal. Dia akan menghilangkan amal. Jadi maka sebab tu Nabi kata, kita ni bila buat salah ni dosa lah. Kita kena ikut dengan kebaikan. Kebaikan tu pahala, kan? Bila kita buat salah, kita buat dosa, kita ikut dengan kebaikan. Itu yang Nabi sebut. Dalam Al-Quran disebut al-hasanatu yuzhibna sayyi'at. Ya, kebaikan itu akan menutup segala kejahatan. Jadi di sini hadis ini nak menjelaskan kepada kita, Nabi berdasarkan Al-Quran, ya, dia mengatakan bahawa sifat-sifat mazmumah tadi itu, yang disebutkan tadi itu, sifat yang mendatangkan dosa. Dan dosa ini akan menyebabkan kita terjerumus ke dalam api neraka. Kan? Jadi dilarang perkara tersebut. Ya, jadi untuk nak mengelak supaya perkara tersebut, maka kita kena buat perkara yang mendatangkan pahala. Jadi perkara yang mendatangkan pahala opposite dengan apa yang dilarangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tadi. Jadi maknanya kalau kita tak boleh hina dia, kita jangan hina dia lah. Kan? Itu perkara yang kita tak boleh hina dia. Baik, ya, itu
Larangan dia kata, larangan ini wajib dihormati untuk melihara perpaduan antara orang Islam. Hubungan, ya, memelihara hubungan baiklah, silaturahim. Ya, perpaduan ni sebut ni perpaduan, ya, perpaduan di antara orang Islam yang diakui sebagai saudara. Yang kita innamal mu'minuna ikhwatun tadi itu. Jadi untuk nak mengikatkan perkara yang tersebut ni yang Nabi larang, ya, kan? Perkara ni disebut kerana apa? Kerana dengan cara yang macam itu akan mengelakkan daripada berlakunya, ya, permusuhan, ya. Dan sebaliknya bila kita ikuti apa yang larang itu, maka dia akan mendatangkan persepahaman, akan mendatangkan persaudaraan, iaitu perpaduan, akan mendatangkan keharmonian, ya, akan mendatangkan keselesaan, akan mendatangkan rasa tak takut, ya, tak takut. Ini kadang-kadang kita ni ditakut, buat begini jadi gini, buat begini jadi ditakuti. Jadi kita tak rasa takut kan gitu. Ya, sebab apa? Sebab kadang-kadang kita ni ditakuti, kalau buat begini akan berlaku begini, buat begini akan berlaku begini, ditakuti begitu kan. Jadi di sini nak jelaskan kepada kita bahawa sifat-sifat ini ada kebaikannya pada kita, kan? Segi-segi untuk nak memelihara perpaduan di antara orang Islam ataupun berkasih sayang di antara orang Islam. Sebab suruhan kasih sayang ini sangat-sangat diperintah oleh Nabi SAW. Dan amaran Nabi juga kepada orang yang putus kasih sayang juga berat. Ya, betul kita la yadkhulul jannah qati' rahim. Tak masuk syurga orang putus silaturahim. Itu larangan pun, ya, tegas Nabi sebut. Suruhan pun maksudnya sungguh-sungguh, ya, ke arah untuk mengikatkan perpaduan. Jadi orang Islam tidak boleh menginayai saudara orang Islam yang lain. Jelaslah. Itu kan? Itu arahan yang dikatakan wajib. Karena penginayaan bertentangan dengan kepribadiannya sendiri. Ya. Tetapi orang Islam wajib membantu menghindarkan penginayaan. Jadi kita ni kalau ada melihat orang tu diinaya, kita kena bantulah. Macam Palestin tu diinaya ni, ya, kita kena bantulah. Ataupun ada orang-orang lain, ya, yang kita nampak dalam keadaan dia terinaya, hak-haknya diampas kan, hak-haknya macam-macam lah, kan, diambil kan, ya. Jadi itu penginayaan, harta-hartanya mungkin dirosakkan, ya, mungkin maruahnya dihebahkan, gitu keadaannya kan. Jadi ini kita kena hindarkan penginayaan itu serta menolong saudaranya yang berbuat penginayaan dan saudaranya yang diinaya itu. Jadi dua-dua kita kena tolong. Satu, kena tolong orang yang diinaya itu keutamaan, dan yang kedua nak kena tolong orang yang buat inaya itu. Jadi orang yang buat inaya itu kan kita pun kena tolong dia, orang yang kena inaya pun kita kena tolong dia. Dua-dua kena buat. Kan? Itu maksudnya berlakulah di sini, ya, antara dua belah pihak, kan. Jadi ini peranan yang sebagai seorang Islam itu, ya. Fa aslihu baina akhawain, kan. Kita kalau berlaku pergaduhan kita kena orang kata selesaikan antara dua saudara kita yang bertelingkah itu. Jadi yang satu dia menginayai, yang satu dia kena naya, kan. Selesaikan dia supaya dua-dua tu rasa boleh terima lah, win-win lah, boleh terima, kan. Pada zaman Nabi tu kisah dia mudah aja. Orang berhutang, ya, dua orang tu dia berhutang. Jadi hak yang bagi hutang ni kepada si hutang ni, jadi yang bagi hutang ni dia tuntutlah hutang dia sebab hutang dia tak bayar, kan. Jadi hak yang kata yang berhutang ni dia pun tak boleh nak bayar hutang sebab dia tak mampu nak bayar hutang, kan. Jadi ada sebab-sebabnya tak mampu nak buat perkara tersebut. Jadi ngadu kepada Nabi. Nabi kata, ya, Nabi sebutlah, ya, orang yang bagi hutang tu maksudnya dia dah ada ibadat dah. Sebab dia tolong saudara dia yang susah tadi, kan. Dia tolong ada ibadat dah. Kalau dia lanjutkan hutang tu, dia lagi dapat ibadat lagi.
Dia bagi tempoh lah, bagi seminggu dah, 2 minggu dah bagi tempoh. Kan? Kalau bagi tempoh tu juga, maksudnya selagi mana dia bagi tempoh tu, selagi tu bertambah ibadatnya. Bukan free. Kan? Bukan free. Kalau kita simpan duit kat bank kan, lagi tambah, lagi banyak lah. Kita punya orang kata faedah begitulah. Kan? Jadi bila lagi tambah masa kita tu kepada dia, jadi kita akan dapat tambah. Ibadat bertambah. Kan? Dia tak akan kurang. Dia akan bertambah. Kan? Itu kata Nabi kepada orang yang bagi hutang tadi tu. Kan? Sebab dia rezeki dia banyak, kan? Dia lebih, maka dia bantulah orang yang susah ni. Orang yang susah tu begitu juga, kan? Dia berusaha lah, tapi mungkin kadar takdir yang Allah tentukan kepada dia tu begitu, maka dia tak dapat nak bayar. Dia minta tangguh. Dia berusaha juga ke arah. Kecuali yang tak berusaha, tu lain cerita lah. Ini cerita orang yang berusaha. Jadi dalam Islam ni, orang yang berhutang, dia kena berusaha untuk bayar hutang. Dan orang yang memberi hutang, maka dia berusaha untuk mendapatkan hutangnya. Berusaha untuk membantu. Sebabnya bila dapat hutangnya balik, mungkin ada orang lain nak hutang dengan dia. Mungkin dia bagi kepada orang lain pula. Kan? Jadi ibadatnya tu bertambah. Kan? Itu ibadat dia bertambah. Bagi orang yang berhutang tu, dia kena berusaha ke arah ni. Kan? Usaha untuk menyelesaikan hutangnya tadi. Itu sebagai seorang Islam lah maksudnya. Kalau dia tak berusaha ke arah itu, maka itu dia terkeluarlah daripada istilah yang dimaksudkan ini. Jadi Nabi kata, dan kamu juga orang yang berhutang, kamu kena bayar hutang tu. Usaha bekerja hutang, kan? Bekerja untuk bayar hutang itu, kan? Jadi akhirnya nak selesaikan masalah itu, jadi akhirnya Nabi kata yang bagi tempoh saya orang yang berhutang dia lebih. Dia dah dapat lebih dah rezeki daripada Allah bagi kepada dia. Dia boleh beribadat lagi. Dia boleh ibadat lagi, kan, kepada daripada hasil rezeki yang dia dapat itu. Kemudian ditambah masa pun dia dapat lagi, kan, ibadat itu bertambah lagi berbanding orang yang berhutang tadi, dia tak dapat apa. Ataupun orang yang tak ada mampu lah nak bagi hutang, dia tak boleh buat gitu, kan. Jadi tambah lagi. Jadi Nabi tambah lagi. Nabi kata, kalau kamu maafkan hutang itu, batalkanlah hutang itu, kan. Lagi baik. Dia sampai dah ke peringkat sedekah tadi. Kan, sampai peringkat sedekah ni memang pahala tak dapat kita nak punya, lagi baik, kan. Tapi nak sampai peringkat itulah, nak tengok bagaimana iman kita, bagaimana pelaksanaan kita tu beriman, ibadat kita yang nak sampai kepada matlamat itu sangat sukar lah. Tapi kalau orang yang mampu berbuat demikian, maka Nabi kata itu lebih baik. Tapi bagi dia, bila dia halalkan hutangnya itu, adakah dengan sebab dia halal tu dia rugi? Tak rugi, kan. Mana dia buat ibadat, dia infakkan ibadat, dia infakkan rezeki yang dia buat itu, maka dia bersyukur atas nikmat itu, dia infakkan itu, maka dia dapat tambah lagi, kan. Jadi dia tak kurang, kan. Dia tak hilang. Bukan maksudnya macam kita hilang, kita kata hilang ni, kita hilang dekat jalan ni, ya. Contohlah kita masuk duit RM1 dekat masjid. Kemudian yang RM1 lagi hilang, entah mana tak tahu. Yang mana yang untung? Yang untung yang RM1 tadi lah. Hak yang hilang tadi tak ada apa-apa, tak ada apa-apa, kan. Begitu kisahnya. Begitu juga ini dia kata, kamu tak akan hilang, bahkan Allah tambah lagi. Itu kita la in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu syukur, kan, kamu syukur nikmat yang kamu dapat, kamu bagi kepada dia. Sebab rezeki ni bukan untuk kamu, untuk dia juga, kan. Jadi Allah tambah lagi kepada kamu. Pasti Allah tambah. Kan? Tapi kalau kamu kufur dengan nikmat itu, kamu dapat tapi kamu tak mau nak bagi kepada orang itu, dekut sangat dia katakan, cukup setakat itulah, kan, dan kamu akan dapat azab yang pedih lah. Itu Allah ingatkan dalam Al-Quran dalam perkara tersebut, kan. Itu dia kata maksudnya penyelesaian yang diselesaikan oleh Nabi dalam hal, ya, soal penginayaan, ya. Jadi bukanlah dia tu, mungkin dia kata dia ni tak bagus lah, dia menginaya, dia berhutang orang ni, dia tak nak bayar, kan. Dia nanya lah orang tu, kan. Bukan itu, kan. Baik, ya. Itu contoh yang penginayaan. Baik, dalam hal ini disebut, dia kata menolong saudaranya yang berbuat penginayaan dan saudaranya yang diinaya. Dan tidak boleh ia membiarkan saudaranya dalam kehinaan dilakukan terhadapnya, tetapi dikehendaki berikhtiar sekadar yang mungkin bagi melaksanakan mengenai hal ini. Contohnya dia kata, Rasulullah menyebut, sabda, unzur akhaka zaliman aw mazluman. Qala ya Rasulullah,
unzuruhu mazluman fa kaifa anzuruhu zaliman qala tamna'uhu min zulmi fadzalika nasruka iyahu. Tolonglah saudara engkau yang berbuat zalim. Dia buat zalim, tolong dia, jangan bagi dia buat zalim. Atau yang dizalimi. Yang dizalimi, dia tu kena zalim. Ia berkata, ya Rasulullah, aku pernah menolong orang yang dizalimi. Dia kata, aku orang yang dizalimi tu aku pernah tolong dia. Maka bagaimana agaknya aku nak menolong orang yang zalim? Orang yang buat zalim tu pun nak tolong macam mana? Orang yang dizalimi itu kita boleh tolong lah. Macam Abu Bakar, dia tolong Bilal bin Rabah. Kan? Bilal bin Rabah ni bila dia dah masuk Islam, dia ni milik seorang hamba kafir lah. Kan? Jadi bila dia dah masuk Islam, maka hambanya ni, tuannya ni zalimkan dia. Kan? Zalimkan dia. Ya, supaya dia keluar daripada Islam. Supaya dia tidak mengaku bahawa Allah itu ahad. Qul huwallahu ahad tu. Allah itu satu. Dia nak suruh Bilal bin Rabah tu mengakui bahawa tu di Kaabah tu berhala yang banyak-banyak itu Tuhan kamu. Bilal bin Rabah kata tak nak. Ahad. Allah kata dia sebut ahad tu nak. Qul huwallahu ahad. Allah yang satu. Jadi dia dizalimi, diinayai, dijemur di tengah panas, letak batu atas dada dan sebagainya. Kan? Jadi Abu Bakar tengok. Bila Abu Bakar tengok, maka Abu Bakar beli dia. Selamatkan dia lah. Kan? Selamat dia, beli dia daripada tuan dia tu. Dengan harga yang berapa, wallahualam, tak kira lah. Tapi yang pentingnya dia belilah hamba itu kepada tuan yang kafir tadi. Dia kemudian dibebaskan. Dia belikan, dia dibebaskan. Jadi dia tak jadi hamba lagi lah. Dia selamatkan daripada kezaliman. Habis hak yang zalim tu macam mana? Ini cerita hak yang dizalim. Kan? Hak yang zalim tu, kalau maksudnya istilah Abu Bakar nak bagi selesai, oleh kerana dia tu dekat orang tu, maka yang zalim tu kita jangan lagi bagi dia buat zalim, kita ambil lah, kita belilah dengan nilai yang berapa pun, jadi dia tak akan berlaku lah kezaliman ni, dia tak akan buat zalim lagi lah. Kan? Itu bagi orang ketika itulah, saat ketika itu kan. Itu dia kata, ya, jadi bagaimana nak menolong? Ia bersabda, dia kata engkau tegah dia dari melakukan kezaliman. Ini sama Abu Bakar tegah dia. Kan? Bila Abu Bakar beli dia, makanya dia bukan milik dia lagi dah. Dah milik Abu Bakar. Maka dia tak boleh lah menginayai Bilal bin Rabah lagi. Kan? Gitu. Kan? Maka yang demikian itu dia kata bererti engkau menolong dia. Jadi dia tolonglah orang yang zalim tadi tu. Bila kita ambil, kita beli lah. Baik, pada hadis yang lain Rasulullah SAW menyatakan bahawa barang siapa yang tidak mau menolong orang mukmin yang sedang dihina orang di sisinya, padahal dia mampu menolongnya. Ini pula. Dia boleh tolong, tapi dia tak nak tolong. Dia boleh tolong, kan? Akan dihina, kan? Akan dihina dia oleh Allah di tengah-tengah khalayak ramai pada hari kiamat. Ini Allah sebutlah. Orang yang tak nak tolong ni, kan? Itu di akhirat. Di dunia wallahu alam kita tahulah, ya, bagaimana Allah terjemahkan di dunia. Allah nak bagi di dunia. Sebab persoalan yang macam ini Nabi minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, janganlah dosa-dosa hamba aku ni ditunjuk dia dekat dunia. Nabi minta tu, kan? Minta, kan? Jadi Nabi Allah sebut di hari akhirat, maka Allah akan hina dia di khalayak ramai, kan? Yang akan memalukan dia jugalah. Kalau kita di dunia kita memalukan orang, ya, menjatuhkan maruah dia dan sebagainya, ya, letakkan dia dengan perkara-perkara yang disebutkan tadi itu, dengan pendustaan, ya, dengan penipuan, dan sebagainya, ya, yang menyebabkan dia rasa terhina, ya, dia rasa dia dihina dengan sifat-sifat itu, sedangkan dia tak buat benda itu, kan? Jadi Allah Subhanahu Wa Taala janji, kata Nabi SAW, di hari akhirat dia akan dihina di khalayak ramai. Itu di akhirat. Di dunia wallahu alam. Ya, kifarah dunia kita tak tahu. Kifarah dunia ada juga bagi orang yang memahami kifarah. Bagi orang yang tak faham kifarah, dia kata biasalah. Biasalah sebab dia tak faham. Maksudnya kifarah tu tak dihayati. Dia tak faham. Kita bila tak faham ni, biasalah, kan? Tapi bila kita faham, oh ini kifarah kepada aku ni. Kalau kita pergi haji, kadang-kadang kan, saya pergi haji, kadang-kadang kita
Terasa kita ni macam ada satu ujian kan. Oh ni kifarah ni. Terima dengan baik lah. Ya. Tak salah duduk mengungut. Aku apa ni batuk tak berhenti ni. Orang tu tak batuk, aku batuk. Tak sabar mengungut. Kan soal tu. Kan? Sebab kita dah tahu dah. Oh ni adalah kifarah. Kifarah yang ada kat kita. Sebab apa? Ya? Sebab Allah nak bagi kepada kita. Bila Allah bagi dekat dunia, akhirat tak ada lagi dah. Kan? Bila Allah bagi kat dunia tu, akhirat tu tak ada. Sebab Allah bagi. Setiap balasan tu ada lah. Impak dunia tak ada lagi dah. Saya pergi 2006 pergi Mekah. Di Mina. Sembahyang subuh. Mutawifnya Ustaz Najib Kadir. Ustaz Najib. Surah Al-Kausar. Tak tahu sibuk macam mana pun tak ada orang. Jadi ada di pada kalangan yang kenal-kenal ni, Profesor Kamarudin, semua. Ustaz jadi imam. Ustaz imam. Kita pun naiklah jadi imam. Di kemah. Di apa Mina kan. Lepas subuh dia buat zikir munajat semua kan selesai. Lepas mayam tu kita pun rasa puas lah kan. Alhamdulillah boleh jadi. Rasa seronoklah hati tu seronok. Datang seorang sahabat kita kat sini juga. Ustaz. Oh dia tengok macam tu. Ustaz. Jadi kita pun kembang lah kan. Sebab orang puji aku. Esoknya bercakap siapa tak keluar. Ya, suara macam titik nila tak mau keluar cakap. Adalah batuk suara tak keluar. Apa hal ni? Kata, Ustaz makan limau banyak ni. Limau saya tak makan. Kan? Biasanya dia bagi limau kan. Ya, terfikirlah. Agaknya ini lah. Kita ni rasa macam bangga lah kan. Bila orang buat macam tu. Macam kan. Itu pun maksudnya. Ni saya ingat ini. Betul lah. Kan? Lepas tu buat balik Mekah. Dah selesai lah. Lepas tu kita astaghfir banyak-banyak lah. Kerana apa? Kerana tadi tu. Kerana apa? Kerana kita rasa. Orang kata apa? Ujuk Allah gitu kan. Orang tunjuk kan tu apa? Kembang gitu kan. Kita rasa begitu kan. Saya ingat begitulah kan pada saya kan. Jadi saya astaghfir banyak-banyak. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah balik Mekah dah elok balik kan. Bukan saya sih, rupanya isteri saya pun balik sini baru dia cerita. Isteri saya. Dia balik sini, pergi di Mina. Di Mina tu buat pengumuman gemilang bas yang terakhir sekali. Dekat subuh lah. Akhir sekali kan. Dekat subuh lah. Sempatlah sembahyang subuh tu. Jadi baring-baring lah ke atas padang pasir tu. Ke atas baring-baring rehat-rehat kan. Baca Quran sikit semua ni kan. Dengan abang ipar semua. Isteri kita dia nak pergi ni. Nak pergi bilik air. Dia pun pergi bilik air. Bilik air tak jauh lah, dekat je. Bilik air dekat. Bilik air. Dah pergi bilik air. Dia duduk fikirlah dalam perjalanan tu. Siapa kata datang Mekah ni susah? Senang je. Dia fikir dalam kepala dia kan. Senang je, tak ada apa pun lah. Relax dia. Ada orang kata datang Mekah susah nak melontar. Susah nak ini. Susah. Kan? Susah. Senang je. Boleh relax dia kan. Pergilah ambil semayang. Hati tu detik je. Ambil semayang. Bila ambil semayang, cing mata tutup jatuh bawah. Dan tandas tu. Kan? Dah lah. Tak nampak. Macam buta tu lah tak nampak. Dan nak balik tu meraba ni. Saya tengok apa pasal ni. Kan? Tanya kenapa? Cing mata jatuh dalam tandas ni. Dan pergi cek tandas tu. Tandas itu macam bukan tandas kita. Boleh seluk-seluk tu. Buat dalam sana kan. Kan? Memang tak boleh lah. Intip lah balik. Kan? Itu di Muzdalifah. Kan? Di Muzdalifah. Lepas tu nak pergi Madinah, Mina. Kat Mina satu malam tu memang macam tu lah. Nak pergi bilik air susah. Nasib baik saya ada seorang cikgu tu sama dengan saya, cikgu perempuan. Cikgu Jun, panggil Junaidah panggil Jun. Cikgu Jun turun bini saya, cikgu Jun. Dia tak nampak, dia cari mata dia hilang kan. Tak nampak kan. Jadi bila dia nak pergi bilik air, panggil cikgu Jun turun aja. Nak pergi ni, esok nak pergi melontar ni lagi susah. Kan? Jadi pergilah melontar, ikut belakang kita melontar. Nasib baik melontar tu mudah lah. Sebab apa? Sebab tabung haji ni dia tengok waktu orang tak ada pun kita boleh pergi kan. Dia sedih dulu. Bukan waktu Ramadan memang sempit lah jaraknya. Pergi. Melontar. Tak ada apa melontar senang je kan balik kan.
jumpa Ustaz Najib tak boleh ni. Kita nak lagi dua malam kat sini ni nak menonton ni kan. Ini pening ni katanya. Najib kita jom kita balik Mekah. Balik buat tahlul awal. Kan ni dapat. Balik Mekah. Carilah cermin mata yang hak spare dekat bilik hotel tempat tinggal tu. Bawa balik yang itu boleh lah. Pagi esok dia tengok cermin mata. Ramainya orang keluar pergi menonton dia kata. Pokok dia nampak ramai orang keluar kan. Dia tak nampak kan gitu kan. Balik sini baru dia cerita. Dia teringat hati dia tu kan. Dia kata, apa kata susah? Senang aja. Memang hilang si mata memang susah betul lah. On the spot dia pergi kan. Gitu kan. Baik, tuan-tuan dan jemaah yang sikit ya. Seterusnya kita pergi pada hadis yang lain pula. Dia kata SAW pernah menjelaskan bahawa barang siapa yang tidak mau menolong orang mukmin yang sedang dihina di sisi Allah SWT, yang tadi itu kan dia kata, jadi akan dihina, dia akan maksudnya dia di tengah halayak ramai pada hari akhir, hari kiamat. Sebaliknya pula dia kata orang yang menolong saudaranya yang cari dengan cara yang tersembunyi dalam perkara yang dia dapati menolongnya, ditolonglah dengan cara yang macam mana pun. Yang penting dia nak tolong, akan ditolongi oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dunia dan di akhirat. Kan? Ini ada hadis lah yang menceritakan ya. Siapa tolong siapa yang melapangkan saudaranya di dunia, maka Allah akan melapangkan dia di hari akhirat. Ada hadis yang lain menceritakan ya, Allah tolong dengan perkara yang tidak disangka-sangka lah, maksudnya macam cerita kan, cerita yang kadang-kadang kita tak dah putus pertolongan dah kita rasa, tapi Allah bantu kita ya, bantu kita karena amal kebajikan yang kita lakukan di dunia ini ya, atas semangat sebagai seorang Islam yang Nabi pesan kepada kita, tak boleh kita inayai, tak boleh kita fitnah dia dan sebagainya kan. Jadi hari ini Allah sedih lah kita tengok hari ni kan, kita orang Islam kan, kadang-kadang orang ni kata orang ni kata orang ni kan, sampai masuk mahkamah dan sebagainya kan. Itu sedih lah kita tengok hari ni kan. Patutnya hadis ni dah menjelaskan kepada kita lah. Kalau kita baca hadis ni kan, dah menjelaskan kepada kita. Kalau salah tu salah, tak ada masalah. Oh minta maaf lah, aku salah kan. Selesai lah. Kan? Janganlah kita dah maknanya bagulah kita nak minta maaf kan. Dah makna kata kita punya fitnah tu dah berjalan jauh dah, berapa ratus ribu orang dah yang dah yakin percaya dan sebagainya kan. Jadi ini sangat memalukan lah. Ya, kesian kan. Ini kita harap gitu. Kadang-kadang ni kita lalai sebenarnya, bukan apa. Lalai dengan sebab apa? Dengan sebab kita ni terpengaruh, ya. Kita terperangkap dengan perasaan. Sebab itu Nabi kita kena jaga. Ya, jangan marah, kan? Bila kita marah ni akan terkeluarlah daripada normal. Bila kita marah ni benda normal tu keluar. Dia akan keluar benda yang tak normal. Ya, benda yang tak betul pun dia kata betul. Sebab apa? Sebab marah. Jadi Nabi kata, jaga marah. Jangan kita jaga perasaan. Bila kita marah, kata orang kita kata orang ni benda yang tak sepatutnya kita, lepas kita cakap pun Allah, kenapa lah aku cakap macam ni? Sebab apa? Sebab kita marah, tak boleh kawal perasaan kita. Itu berlaku lah. Kan? Bukan kita tak tahu, kita tahu. Kan? Kita tahu benda ni salah, benda ni kita tahu, tapi oleh kerana mungkin perkara tersebutlah berlaku. Kan? Tak boleh lah. Mungkin kita kata, oh dia begitu. Kita pun mungkin kalau saya peringkat kita pun, ketika nanti akan jadi begitu juga kalau kita tak berhati-hati. Kan? Dalam perkara tersebut kan. Baik. Jadi dia kata orang Islam tidak boleh mendusta saudaranya orang Islam kerana pendustaan menyebabkan hilang perasaan kepercayaan. Dia kata. Lebih-lebih lagi kalau pendustaan itu dipercayai oleh saudaranya. Pendustaan seperti ini satu perkara yang pengkhianatan. Sebagaimana Nabi kata, kaburat khiyanatan an tuhaddisa akhaka hadisan huwa laka musaddiqun wa anta bihi kadzib. Besarlah pengkhianatan bahawa orang yang menceritakan kepada saudara engkau satu cerita yang ia percaya kepada engkau, padahal yang sebenarnya engkau berdusta kepadanya. Kita cakap tu dusta, tak betul, tapi dia percaya dengan kita. Bahaya. Ya, bahaya. Mungkin 1, 2, 3, 4, 5, 6 tak apalah. Tapi kalau puluh ribu boleh jadi perang. Kan? Boleh jadi perang sebab faktor tu dah salah. Kan? Boleh jadi perang, bergaduh, boleh bertumpah darah dan sebagainya.
dan sebagainya. Ini dia kata pengkhianatan yang kita kena jaga. Jadi demikian juga ada orang Islam yang tidak boleh menghina saudaranya orang Islam sesama dengan perkataan atau dengan tingkah laku. Perkataan ke tingkah laku ke tak boleh. Kan? Dengan perkataan itu. Ya. Kalau tingkah laku ni kita tu buat perbuatan dia lah. Ya. Kan? Macam cerita siapa? Abu Lababa apa kan? Dalam peperangan tu. Ya. Bila orang Islam pergi perang, nak balik perang tu, dengar cerita orang Yahudi ni nak guling kerajaan Nabi di Madinah ketika itu. Ada puak Yahudi yang tertentu. Nabi dapat info, dapat tahu. Nabi kata terus pergi ke perkampungan orang yang nak ni. Jangan singgah, jangan pergi ke ni askar ni, tentera ni dah baik penat-penat ni nak jumpa dengan isteri dan anak kan semua. Tapi Nabi kata pergi. Kan? Terus pergi sana. Kan? Pergi sana. Jadi yang antara yang pergi tu apa begitu kan, saya ingat kan tak betul. Dia pergi. Kemudian orang ni, orang yang musuh negara ni, hukumnya bila dapat tangkap, bunuhlah. Sebab dia nak menjatuhkan kerajaan kan. Nak kerajaan Nabi, bunuhlah. Jadi Abu Lababa ni bila dikepung, ditanyalah isteri-isteri yang tanya ni, kami ni bila Nabi dapat besok, suami kami ni Nabi nak buat apa? Kan? Mereka dah tahu dah Nabi akan bunuh lah. Ini memang hukum dah, tahu bunuh kan. Ni kamu ni musuh negara, memang kena bunuh lah. Kan? Jadi, tapi Abu Lababa ni, dia bagi nak cakap. Dia nak cakap tadi, tapi dia tunjuk macam tu je. Dia buat macam tu je. Dia buat macam tu maksudnya bunuh lah. Kan? Dia buat macam tu maksudnya bunuh lah. Lepas tu dia pun menyesal. Allahu Akbar, dia kata. Mana boleh dia buat begitu, kan? Nabi pun tak akan buat begitu, dia kata. Kan? Nabi tak akan buat begitu kan? Nabi buat begitu. Dia mendahului Nabi dalam perkara ini. Kan? Dia mendahului Nabi. Dia faham tu dia mendahului. Dia tak boleh mendahului Nabi. Lepas dah selesai perkara tu, dia tak nak balik. Dia pergi duduk dalam masjid, dia ikat badan dia kat masjid. Dia ikat badan dia tu kat tiang masjid. Kan? Dia ikat kat situ. Dia diikat dalam masjid, dia orang tanya, kenapa kamu tak nak balik ni? Dia kata aku. Dia minta kalau nak orang nak buka lah. Tak mau, dia nak Nabi datang buka juga. Sebab dia tak boleh mendahului Nabi dalam perkara tersebut. Dia kata sampai begitu kan. Jadi Nabi datang buka, selesai masalah. Itu dalam perkara tersebut tu dari segi kita sama orang Islam ya, berdasarkan hierarki kita ya. Gitu kan. Baik ya. Seterusnya dia kata di sini, jadi penghinaan maksudnya sikap tu sama ada dengan perbuatan ke, dengan sikap kita ke, dan boleh menimbul salah faham ya, sikap tu seorang, dan tumbuhnya adalah dari perasaan sombong. Kadang-kadang perkara ni sombong. Dia bukanlah kerana tak tahu, tapi kerana mungkin ada sifat sombong, berselisih hati, salah faham kan. Tak setuju dalam perkara-perkara tertentu, tapi kita masukkan dalam perkara-perkara tersebut kan. Iaitu perasaan memandang kepada diri dengan pandangan yang mulia. Dia rasa dia lebih baik. Kan, dia lebih baik. Dan sempurna, tidak sebanding dengan orang-orang yang dianggap hina, yang menderita. Dia kata begitu. Kan? Jadi kita manusia memang ada sikap macam tu. Kan? Jadi ini yang dilarang kepada kita. Sebab tapi yang terbaik Nabi kata, setelah itu Rasulullah SAW mengatakan at-taqwa hahuna. Nabi tunjuk kat sini. Dia kena jaga hati kita lah, kena jaga perasaan kita lah. Ya, dalam apa situasi pun. Ya, kalau dia ketua, dia kena perasaan dia sebagai seorang ketua. Kan? Dia orang yang di bawah, dia kena jaga perasaan dia sebagai orang di bawah. Mungkin dia aku dihina kan, tak boleh kan. Jadi takwa itu dia kata di sini kata Nabi. Yang ini kena kawal yang ni lah, kawal perasaan kita, hati kita. Sambil menunjuk ke dadanya sebanyak 3 kali, ia adalah memberi isyarat ataupun tunjuk bahawa kemuliaan manusia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala bukan dengan cara melagak-lagak, menunjuk-nunjuk, bukan kemuliaan. Kemuliaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala tu, karamah insan tu bukan begitu. Ya. Dan meninggikan derajat pribadi. Kita lah bagus, kita lah tak boleh.
Tapi adalah dengan sifat takwa yang ada di situ. Sifat takwa tadi. Kita merendah diri, ya, yang mengeluarkannya amal-amal utama dan budi, ada kata budi mulia, sekalipun orang takwa itu dipandang hina dan dikeji. Walaupun kadang-kadang orang yang macam itu dipandang hina, dikeji, kan? Alah kamu ni tak nak jantan lah contohnya. Contohnya kita betul kan? Dicabar kan, diprovokasi kan. Tak boleh keadaan itu. Kan? Perkara. Kemudian akhirnya oleh Rasulullah SAW dijelaskan pula tentang cukup banyak kejahatan seorang jika ia merendahkan atau menghinakan orang Islam dengan cara yang merosakkan keselamatan badannya atau menjatuhkan maruahnya atau kehormatannya, atau dengan apa saja yang dipandang tidak sopan di luar garisan kemanusiaan. Sekejap, ya. Yang telah dijelaskan pada hadis ini, kan. Saya lupa tak tengok. Baik, saya tutupkan dengan begitulah larangan yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam hadis ini, disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada kita dengan tujuan untuk mengikatkan persaudaraan di
di antara kita, mengikatkan silaturahim di antara kita. Bila terikat silaturahim di antara kita itu, maka hidup kita akan menjadi harmoni, akan sejahtera dan sebagainya, dan akan ada akan kita rasa bila berlaku sesuatu kesusahan ke saudara kita, kita juga rasa susah. Bila satu keseronokan, kegembiraan, kita pun rasa gembira dengan apa yang berlaku itu. Dan itulah yang sebaik-baiknya keharmonian yang nak dicapai dalam Islam, dalam kehidupan kita, seperti yang disebutkan dalam hadis ini yang disampaikan oleh Nabi SAW kepada kita, berdasarkan dengan dilarang perkara-perkara yang tersebut dengan tujuan untuk mengharmonikan kehidupan kita sebagai orang Islam yang bersaudara, yang mana bila kita susah, sama-sama kita susah, bila kita senang, sama-sama kita merasai kesenangan dan tolong-menolong antara satu dengan yang lain. Itulah budi pekerti yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza wa astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam. Sini.